Cuba kita fikirkan sejenak. 31 Ogos 1957, satu tarikh dan satu perkataan yang begitu berkuasa, merdeka. Hari ini, kita akan menyelami detik-detik penting yang melahirkan sebuah negara, iaitu saat Persekutuan Tanah Melayu mengisytiharkan kemerdekaannya. Tapi kan, apa sebenarnya maksud kemerdekaan? Adakah ia cuma satu garisan penamat? Bagi Perdana Menteri kita yang pertama, Tunku Abdul Rahman, jawapannya, tidak. Ia bukanlah pengakhiran. Sebaliknya, ia adalah titik permulaan bagi sebuah perjalanan yang jauh lebih panjang. Jadi, sebelum kita masuk ke cerita tentang peristiwa-peristiwa bersejarah pada hari itu, jom kita fahamkan dulu apa sebenarnya makna di sebalik perkataan merdeka ni. Sebab ia lebih dari sekadar satu perkataan, kan? Okey, kalau ikut kamus, merdeka ni maksudnya bebas daripada kawalan kuasa asing. Senang cerita, kita tentukan nasib kita sendiri. Tapi bagi para pemimpin yang berjuang untuknya, maknanya tu lagi mendalam. Contohnya, bagi Tunku, ia satu titik permulaan. Tapi kalau kita lihat pemimpin lain macam Tun Dr. Mahathir, beliau kata merdeka ni bukan setakat bebas tanah air, tapi bebas dari segi pemikiran. Minda kita pun kena merdeka. Malah, kalau kita tengok di peringkat dunia, orang macam Mahatma Gandhi pun ada pandangan yang sama. Kebebasan sebenar tu merangkumi semua benda, politik, ekonomi dan juga moral. So, macam mana nak jadikan idea besar macam ni satu kenyataan? Langkah pertama ialah dengan membina identiti. Kita kena ada simbol-simbol yang boleh menyatukan semua orang. Dan percayalah, ini bukan kerja yang senang. Cuba bayangkan ni, sebuah stadium baru dibina dari kosong. Stadium Merdeka namanya, khas untuk hari bersejarah ni, dan ia boleh muat 22,000 orang. Betul-betul dibina untuk jadi saksi detik penting ni. Dan bukan setakat stadium je, seluruh ibu kota dihias. Dan yang paling best, sebanyak 75,000 bendera Tanah Melayu ditempah. Tujuannya untuk pastikan setiap ceruk bandar tu meriah dengan simbol kebanggaan kita. Semua simbol-simbol ni dipilih dengan sangat teliti. Kita bercakap pasal bendera kebangsaan, lagu negaraku, bunga raya sebagai bunga kebangsaan, sampaikan baju rasmi pegawai pun difikirkan. Semuanya ada makna tersendiri untuk mewakili jiwa negara yang baru lahir ni. Okey, jadi semua persiapan dah siap. Pentas dah sedia. Seluruh negara pada masa tu menanti dengan penuh debaran, menunggu detik yang akan mengubah segalanya. Dan peralihan kuasa ni, ia bukan berlaku sekelip mata. Ia adalah satu siri peristiwa yang penuh simbolik yang bermula pada malam 30 Ogos lagi. Tepat pukul 12 tengah malam, bendera British Union Jack diturunkan untuk kali terakhir. Satu era dah tamat. Dan kemudian, dengan iringan lagu Negaraku yang pertama kali dimainkan secara rasmi, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Bayangkan suasana masa tu. Esok paginya, dekat Stadium Merdeka yang penuh sesak tu, Tunku Abdul Rahman pun membaca pemasyuran kemerdekaan. Dan lepas tu, momen yang kita semua ingat. 7 kali laungan Merdeka yang gegak gempita disambut oleh puluhan ribu rakyat. Memang satu detik yang meremangkan bulu roma. Jadi, selepas upacara gilang gemilang tu, apa jadi? Merdeka ni bukan setakat laungan dan bendera. Ia mengubah segalanya. Dari segi politik, kita jadi sebuah negara demokrasi. Dari segi ekonomi, kita mula rancang haluan kita sendiri. Dan yang penting, dari segi sosial, tumpuan diberi kepada rakyat. Sekolah, hospital, semuanya mula dibangunkan. Dan negara kita tak buang masa. Terus je kita masuk pentas dunia. Kita jadi ahli Commonwealth dan tak lama lepas tu, kita diterima sebagai anggota PBB yang ke-82. Kita dah mula main peranan di peringkat antarabangsa. Jadi, apa pengajaran atau legasi paling besar daripada semua ini? Jawapannya ialah penubuhan prinsip-prinsip asas yang menjadikan kita sebuah negara yang berdaulat. Dan ada satu simbol yang sangat menarik untuk gambarkan perjalanan ni, iaitu isyarat tangan Tunku. Masa beliau umumkan tarikh merdeka, tangannya digenggam macam kita dah hampir dapat. Tapi masa pemasyuran, tangannya terbuka, melambangkan kebebasan tu dah pun tercapai dan kini jadi milik kita semua. Secara rasminya, merdeka ni meneguhkan 5 tonggak utama kedaulatan. Kita ada 1. Wilayah yang jelas. 2. Kerajaan yang berfungsi. 3. Undang-undang. 4. Simbol-simbol kebangsaan. Dan 5. Rakyat yang diiktiraf. Kelima-lima tiang seri inilah yang jadi asas negara kita sampai sekarang.
Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir untuk kita semua fikirkan. Semangat merdeka ni, ia bukan cuma cerita dalam buku sejarah kan? Ia sesuatu yang hidup. Jadi cabarannya untuk kita hari ini, sebagai generasi baru, macam mana kita nak terus hidupkan semangat perpaduan, pengorbanan dan cinta pada negara yang sama seperti dulu?